Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, solat yang menyelamatkan ialah solat yang ikhlas kerana Allah, yang menjadikan kita manusia mulia, yang membina watak dan kepribadian, yang menjauhkan kita dari kejahatan dan kemungkaran. Artinya, solat kita bukan sekadar menunaikan 13 rukunnya sahaja. Apabila Rasulullah SAW bersabda, pokok segala urusan ialah Islam, tiangnya sembahyang, puncaknya jihad. Artinya, solat yang betul ialah yang mencapai jihadnya. Jihadnya ialah kesannya terhadap sikap dan kehidupan kita. Misalnya, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu, pengajarannya ialah mengajar erti menjaga alam sekitar. Inilah sikap kita. Jadi, perjuangan menegakkan pengajaran ini ialah jihadnya. Satu contoh lain, jika kita membaca ayat 6 Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Perjuangan kita menegakkan jalan yang lurus itu adalah jihadnya. Setakat hari ini, cuba berfikir sejenak, bermuhasabah. Adakah kita sudah berjihad menegakkan pengajaran-pengajaran dari sembahyang kita? Jadi setiap kali selesai solat, pastikan kita bina satu pengajaran dari solat kita dan jadikan sebagai motivasi untuk mengubah sikap kita. Adakah hidupku berubah selepas aku solat? Inilah yang harus kita ingat setiap kali melafazkan astaghfirullah selepas solat. Malangnya, apabila hadis menyebut pokok segala urusan ialah Islam, tiangnya sembahyang, puncaknya jihad, kita terlalu sibuk menjaga tiangnya. Apakah bahan yang nak digunakan untuk tiang? Besar mana tiangnya? Apakah warna untuk tiang? Tiang bulat atau tiang segi empat? Maksudnya, masih sibuk lagi dengan cara mendirikan sembahyang, prosedur berdiri, cara berpakaian, bacaan kuat atau perlahan, sembahyang berjemaah, baju apa nak pakai, warna apa, tentang pakaian serban ke, songkok ke. Maksudnya, masih sibuk lagi dengan prosedur sembahyang. Masih lagi berbincang tentang cara berwudu, bincang tentang air sampai 2-3 sesi pengajaran, cara basuh muka, tangan, kaki dan sebagainya, bincang tentang kuku panjang, ada sisik ikan di anggota wudu dan sebagainya. Jihadnya tak timbul-timbul. Entah bila nak dibincangkan. Lebih malang lagi bila datang seorang penceramah lain, itu juga yang dibincangkan. Jihadnya entah bila nak dimulakan, nak dibincangkan. Inilah yang dimaksudkan sibuk dengan tiangnya itu. Jihadnya ialah pengajaran-pengajarannya. Kalau dalam sembahyang misalnya, apakah maksud berdiri dalam sembahyang? Apakah sikap yang nak dibina dari perbuatan berdiri itu? Ketika berdiri itu kita baca surah Al-Fatihah. Bila baca ayat 2 yang artinya segala puji bagi Allah pentadbir sekalian alam, apakah sikap dan kepribadian yang dapat dibina? Ketika memberi salam, apakah maksudnya kita diajar supaya menoleh ke kanan dan ke kiri itu yang boleh dijadikan amalan kehidupan? Orang membina tiang kerana nak membina rumah. Kalau terlalu sibuk dengan tiangnya saja, bila nak bina rumahnya?
Kita hendak duduk dalam rumah, bukan di tiang. Tetapi itulah realitinya Islam kita sehingga hari ini. Rumahnya itu bermaksud pengajaran-pengajarannya. Pengajaran-pengajaran dari rukun fi'li dan rukun qauli itu. Sampai ke sudah rumahnya tidak dimulakan. Usia sudah lanjut. Kalau sibuk dengan tiangnya sahaja, dibimbangi, kita tidak sempat membina rumah, tak sempat duduk dalam rumah, lalu terjadilah di mana solat tetapi masuk neraka. Buat golongan usia lanjut ini, sepatutnya kurikulumnya ialah tentang jihad itu tadi. Baik dalam bab solat, puasa, zakat dan haji, mahupun bab mengaji, berkurban, pergi umrah, sudah meninggalkan soal prosedur atau tata cara menunaikannya. Dah beralih kepada soal mencari jihadnya. Sepatutnya ahli jawatan kuasa masjid menyedari hal ini. Setiap kali hendak menjemput penceramah, tetapkan apakah topiknya yang sesuai dengan keperluan ahli karya setempat dan minta juga jelaskan pengajarannya yang berkaitan. Barulah ada idea tentang tujuan ibadah sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Jika hal-hal seperti ini tidak dijalankan, ditakuti di akhirat kelak Allah akan bertanya, dah buat atau tidak? Islam adalah agama cara hidup yang disebut sibghatallah oleh ayat 138 Al-Baqarah. Jadi setiap kali bercakap tentang nas, iaitu hadis atau ayat Al-Quran atau hujah-hujah syar'i, harus dicari nilai-nilai cara hidupnya. Nilai-nilai cara hidup kita yang digariskan oleh syariat ialah menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga keturunan dan menjaga harta. Jadi maksudnya setiap kali kita sembahyang, berwuduk, baca surah Al-Fatihah, kita harus fikirkan apakah kaitannya dengan 5 perkara ini. Dan harus sedar juga bahawa dosa dan pahala akan diberikan kepada cara hidup kita, bukan dari sembahyang, wuduk, haji, mengaji, iaitu amalan ritual kita, tetapi diberikan kepada jihad kita, diberikan kepada perjuangan menegakkan nilai-nilai jihad dan jalan yang lurus kita. Solat Rasulullah SAW membentuk akhlak. Solat baginda bukan hanya ibadah ritual, tetapi yang membentuk peribadi dan watak. Solat yang menjadi pendinding dari dosa, sumber kekuatan melawan kebatilan. Tahajud baginda Nabi SAW bertujuan mentarbiah dirinya. Kerana inilah yang diperintahkan Allah melalui ayat 6 surah Muzammil. Cadangan bertahajud pada waktu awal pagi itu kerana sebenarnya sembahyang dan ibadah malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Bermaksud pada waktu awal pagi itu memberi suasana yang ideal bagi memahami pengertian ayat-ayatnya, memberi tarbiyah yang terbaik. Maksudnya, beribadah pada waktu-waktu lain tidak dapat mencapai kesan yang terbaik buat jiwa. Bagaimana dengan solat kita? Apakah sikap dan kepribadian yang telah kita bina dari surah Al-Fatihah yang kita baca dalam solat misalnya? Bagaimana dengan tahajud kita? Apakah surah yang kita baca dalam tahajud dan apakah tarbiyahnya?
Jika sekadar solat yang kosong, sebaik mana pun tiangnya yang kita bina, jika sekadar tahajud yang kosong tanpa pentadbiahan terhadap ayat-ayat atau surah yang dibaca, apa faedahnya? Jangankan pahala, malah tidak diredai Allah. Kalau ada tujuannya sekalipun adalah yang untuk faedah diri sendiri demi pahala. Kerana inilah baginda bersabda, jangan bangga dengan sembahyang yang banyak, kerana semua itu belum tentu membuat Allah redha. Jadi, solat yang menyelamatkan adalah yang mencapai jihadnya. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain itu, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Wallahu a'lam. Moga bermanfaat. Assalamualaikum.